Saya rasa ini adalah keluarga kita lah. Maknanya ini atas dasar keluarga MCA. Dan juga sebenarnya Fuad tak perlu meroyan lah dan tak perlu melatak pun. Kerana ini ketetapan yang ditetapkan oleh MCA sendiri. Sedangkan dulu UMNO pun pernah menetapkan untuk no Anwar, no DAP. Dan juga ini adalah AGM MCA. Jadi MCA tetapkan sendiri haluannya, hala tuju kita bahawa lepas ni dengan siapa kita nak bekerjasama, dengan siapa kita tidak bekerjasama. Dan juga kita tidak dapat terima. Kita fikir Fuad bukannya Presiden UMNO lah, bukannya kepimpinan tertinggi, tapi dia pun salah seorang daripada tu. Jadi saya sarankan supaya beliau mungkin boleh bawakan usul ini masuk kepada PAU Perhimpunan Agong UMNO untuk ditetapkan oleh ahli UMNO lah, ahli UMNO, perwakilan UMNO, supaya jelas. Dan kita jangan sorok-sorok belakang lepas menang baru bincang tepi apa semua. Biar betul-betul, kalau nak buat biar betul-betul supaya kita semua pun jelas. Saya rasa MCA, MIC pun tak ada masalah kalau UMNO nak berterus terang macam tu dan juga nak buat kata putus. ST10, sembang santai tapi sampai.